Ni akan setuju. Dia betul ke sukakan dia ni? Suka. Betul lah tu kan. Ni, kita ni duk sibuk pasal Habib kan. Anak kita lupa je. Jazlan tu lagi 1 minggu nak pergi dah. Macam mana ni? Itulah. Aku tengok dua-dua tu macam tak anak aje. Kan? Zaman sekarang ni manalah diorang nak dengar cakap kita. Kalau bab-bab lain tu, bolehlah diorang ikutkan pada kita. Tapi itulah, soal-soal cinta ni memang payah sikit lah. Betul. Tu yang aku geram ni. Apa yang susah sangat orang nak bercinta ni? Jazlan tu bukannya ada girlfriend? Ya ke? Mana kau tahu belakang kita dia ada? Allah. Anakku datang. Kau ni biar betul. Mana aku tahu. Kejap. Jaz! Ya, Umi. Jazlan, tolong ada orang datang sambut Umi sakit perut ni. Nanti aku betul. Mudah-mudahan terbuka hati dia ya. Kau doa. Jazlan keluar. Kau dengarlah. Kau intailah apa diorang cakap. Sabarlah. Kau ni baju. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Bagus. Macam tahu-tahu je saya nak jumpa awak kan? Nak jemput masuk dulu ke? Tak payah. Kita cakap kat sini je. Tapi, bila saya tengah bercakap ni, boleh tak awak pandang muka saya? Saya nak awak pandang muka saya bila saya tengah bercakap supaya apa yang saya cakap ni boleh masuk dalam kepala awak. Whatever. Okay. Macam ni. Awak tahu kan? Saya dah ada boyfriend.